Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni aku nak buat tutorial cara pasangkan benda lah ni, Honda Stepwagon. Yang ini kita panggil JDM parking pole. Yang ini ada lampu jenis auto sebab dia ada motor kat sini. Dia boleh naik turun dengan menggunakan switch saja, on off. Dia boleh naik turun benda lah ni. Dan ujung ni dia ada lampu, guys. Okay, yang model ni kau perhatikan kat sini dia jenis straight dia tak ada curve. Ada setengah model parking pole dia curve, dia punya casing housing ni. Yang ni dia tak ada curve, dia straight. Yang ini pula aku ada dia punya cover. Model ni aku beli dia bagi cover sekali je. Dan dia ada switch on off. Ni switch on off dia. Dan dia motor ni dia ada 3 wire. Ada 3 wire. Kuning, merah, hitam. Dan switch ni dia ada 4 wire. Hitam, putih, biru, merah. Macam mana nak wiring kan ni? Sila follow, share dan like video aku dulu. Okay, sebelum apa-apa kita kena tahulah sama ada parking pole ni berfungsi atau tidak. Korang kena test dekat luar dulu. Okay, ni cara wiring untuk motor yang ada 3 wire macam ni 3 wire macam ni. Biasanya hitam pergi ground, yang merah ni pergi positif bateri, dan yang kuning ni bertindak sebagai switch. Switch ni kalau untuk motor ni dia switch untuk naik turun dan juga switch untuk lampu pole dekat sini nanti. Dan bila kita tengok dekat ni yang ada 4 wire ni kan, macam biasa hitam negatif, merah positif. Yang dua ni dia bertindak sebagai switch lah, untuk on off. Bila kita on macam ni, dia akan naik. Bila kita off, dan dia akan turun. Ni cara aku punya wiring lah. Okay, kita akan ambil bateri dan test, tengok macam mana. Okay, ni kita ambil power supply. Okay, hitam pergi negatif ini, dan yang merah ni pergi pada positif. Jadi okey, dan kita cuba test hidup tak. Okey, hidup. Naik turun, naik turun, naik. Dan kau akan nampak sekali ada lampu ni hidup lampu dia hidup. Bila dia naik dia hidup, bila dia mula turun tu dia akan padam. Okey, nampak okey. Kita off kan. Bila semua korang dah test dekat luar function, baru kita boleh ambil JDM parking pole ni, kita akan pasang pada kenderaan. Biasa korang kena buka lah tayar ni, jack kereta, buka tayar senang untuk buat kerja. Dan kita akan buka bumper ni nanti. Jadi tips dia, aku selektifkan dulu, mudahkan kerja. Selektif dulu. Jadi untuk JDM parking pole yang aku ada ni, sebab dia dah bagikan cover sekali, nanti cover ni aku akan lekatkan pada bumper lah Honda Stepwagon ni. Jadi lokasi sebab dia panjang kan, dan bila cover macam ni dia akan duduk macam side lah. Aku tengok spot yang paling sesuai selepas aku belek-belek lah bumper Honda Stepwagon ni adalah dekat sini guys, dekat sini, kawasan ni. Okay, dengan cover ni lah.
So nanti kita akan pasangkan cover ni dekat sini dan dia akan naik lah. Naik tu make sure jangan rendah sangat cover ni. Jangan atas sangat, jangan bawah sangat. Supaya nanti bila antena tu naik nanti, orang kat dalam boleh nampak. Kalau naik tak nampak, tak ada guna juga kita pasang parking pole. Okay, parking pole yang aku dapat ni juga yang jenis flat macam ni kan. Korang sama ada korang boleh pasang dekat tepi macam ni, ataupun korang boleh pasang dekat atas ni, dekat area yang flat lah, sebab dia flat kan. Terpulang pada korang untuk pasang secara flat macam ni dekat bahagian bumper yang flat, ataupun korang nak pasang dekat tepi, kita gunalah cover ni supaya dia nampak terletak cantik, duduk cantik. Kalau korang rasa nak pakai cover tu, kita antena ni kita kena panjangkan dulu untuk ukur dia punya kedudukan nanti. Kat sini ya. Kita akan buka lah bumper ni ya. Bumper ni dia untuk Honda Stepwagon ni dia ada skru kat sini, 2, 1, 2 dan sebelah sana pun samalah. Ada 2 skru ya. Pakai skru dulu. Step seterusnya korang kena buka jugalah ni klip ni. Ni klip ni untuk buka cover ni nanti. Dan korang akan nampak lagi ada klip yang sebelah dalam grey ni. Okay. So cover ni buka dulu ya. Okay, bila klip ke atas korang dah buka, klip yang bawah pun dah buka, skru dah buka. Sekarang kita akan cabutkan bumper ni. Bumper dia, cara dia pegang sini, korang tarik je. Macam tu. Okay, lepas tarik, yang sebelah sini korang kena tekan ke sana ya. Tarik dan tekan ke sana. Okay. Dan kita akan buat untuk kedua-dua side lah, belah kiri dan belah kanan. Okey, untuk bumper Honda Stepwagon ni, sebab dia ada DRL dekat bumper dia ni, so belakang ni dia ada satu soket wire yang untuk on off lampu tersebut lah. So sebelum korang tarikkan bumper ni keluar 100%, korang kena intai dalam tu. Kat dalam tu ada soket yang melekat pada lampu DRL tu. Korang kena cabut gaya tu dulu ya. Ini gaya yang rasa. Okey, disebabkan aku punya parking pole ni kan, dia punya housing ni jenis straight. Jadi aku ambil keputusan untuk tidak pasang dekat sini lah, sebab rasa sayang pula nak tebuk sebesar ni kan. Jadi aku pilih untuk tebuk kat sini dan pasang kat sini. Cuma dekat sini dia sedikit mencabar nanti bila masa nak pasang bumper. Tapi aku rasa tak ada masalah tu, kita boleh adjust. Yang ni aku dah marking siap-siap dekat bumper ni satu, dan juga aku dah markingkan alignment kat sini ya. So nanti benda lah ni kita akan set dia punya kedudukan macam ni, dan kita akan buat bracket untuk ikat pada frame plastik ni. Jadi aku dah marking macam tu ya. Proses seterusnya kita akan tebuk. Ini adalah gambaran kedudukan parking pole selepas aku pasangkan pada bracket besi. Bracket ni senang je, aku buat dalam bentuk L. Satu skru ikat pada housing plastik chassis lampu, dan lagi satu ikat pada badan parking pole itu sendiri. Kita test fitkan dulu cover parking pole yang sebelah luar ni dengan lubang yang telah ditebuk. Kedudukan cover ni dia bukan flat ya, dia akan sedikit menyerong, dan korang akan perasan ada gap pada hujung kat sini. Untuk gap ni nanti aku akan buatkan tapak getah lah, supaya gegaran bumper tak akan ganggu parking pole. Nah guys, hasil pemasangan parking pole daripada aku.
Alright, jangan lupa like, subscribe dan share ya. Layan.